Bayangkan anda sedang membuka sebuah kotak lama yang sudah bertahun-tahun tersimpan di dalam almari. Di dalamnya ada beberapa keping duit shilling yang mungkin pernah anda gunakan ketika masih muda. Ada yang sudah kusam, ada yang calar, dan ada yang langsung tidak pernah anda fikirkan nilainya. Tetapi bagaimana jika di antara shilling-shilling itu terdapat sekeping 10 sen Malaysia tahun 1982 yang mempunyai sesuatu yang tidak biasa? Adakah anda akan terus menganggapnya cuma 10 sen, atau anda akan berhenti seketika dan memeriksanya dengan lebih teliti? Sebelum kita bongkar apa yang membuat shilling ini menarik, jangan lupa tekan butang subscribe supaya anda tidak terlepas video-video seterusnya tentang shilling lama, wang lama dan perkara menarik yang mungkin selama ini ada di sekeliling kita tetapi kita tidak pernah sedar. Sekarang cuba fikirkan satu perkara. Tahun 1982 bukanlah tahun yang baru. Sudah lebih 4 dekad berlalu. Ramai orang yang hidup pada zaman itu mungkin masih mengingati bagaimana mudahnya duit shilling digunakan dalam kehidupan seharian. Membeli sesuatu di kedai, membayar tambang, membeli makanan ringan, atau menerima baki daripada peniaga. Pada masa itu, nilai 10 sen mungkin kelihatan kecil, tetapi apabila kita melihat kembali hari ini, setiap shilling lama sebenarnya membawa satu cerita tentang zaman yang sudah berlalu. Dan skim sebabnya shilling 10 sen tahun 1982 menarik untuk kita perhatikan. Bukan kerana setiap kepingnya mempunyai nilai yang luar biasa. Malah, perkara paling penting yang perlu anda faham dari awal ialah tidak semua shilling lama automatik menjadi mahal hanya kerana usianya sudah lebih 40 tahun. Dalam dunia pengumpulan shilling, tahun sahaja tidak mencukupi. Keadaan fizikal, jenis shilling, jumlah yang dikeluarkan, variasi, kesilapan ketika proses pengeluaran, dan permintaan pengumpul semuanya boleh memainkan peranan. Jadi, kalau anda mempunyai 10 sen tahun 1982, jangan terus menjualnya hanya kerana seseorang memberitahu bahawa ia hanyalah duit lama. Pada masa yang sama, jangan pula terus percaya bahawa setiap 10 sen tahun 1982 boleh dijual dengan harga ribuan dolar. Kita perlu melihatnya dengan lebih teliti. Shilling yang kita bincangkan hari ini adalah sebahagian daripada siri 10 sen Malaysia yang digunakan sebelum reka bentuk baharu diperkenalkan pada penghujung dekad tersebut. Rekod numismatik menyenaraikan shilling 10 sen tahun 1982 dengan berat kira-kira 2.82 gram dan diameter sekitar 19.3 mm. Ia diperbuat daripada kupronikel dan mempunyai tepi bergerigi. Rekod katalog juga menunjukkan sekitar 145.6 juta keping dikeluarkan untuk tahun 1982. Angka lebih 145 juta itu sendiri memberi kita satu petunjuk penting. Shilling ini bukanlah sesuatu yang secara automatik dianggap sangat jarang hanya kerana tarikhnya 1982. Tetapi di sinilah perkara menjadi lebih menarik. Dalam pengumpulan shilling, banyak dikeluarkan tidak semestinya bermaksud setiap keping yang masih wujud hari ini berada dalam keadaan yang sama. Cuba bayangkan 145 juta keping shilling memasuki kehidupan orang ramai. Sebahagiannya digunakan berkali-kali. Ada yang terjatuh di jalan. Ada yang disimpan dalam tabung. Ada yang bercampur dengan shilling tahun lain. Ada yang terkena kelembapan. Ada yang digosok sehingga permukaannya kehilangan butiran asal. Ada juga yang mungkin tersimpan selama puluhan tahun tanpa disentuh. Jadi selepas lebih 40 tahun, keadaan setiap keping boleh menjadi sangat berbeza. Dan inilah perkara pertama yang saya mahu anda lihat jika anda mempunyai shilling 10 sen tahun 1982. Jangan lihat tarikhnya sahaja. Lihat permukaannya. Adakah tulisan masih jelas? Adakah reka bentuk masih mempunyai butiran yang tajam? Adakah terdapat terlalu banyak calar? Adakah bahagian tepi masih kelihatan baik? Adakah permukaan shilling menunjukkan tanda-tanda telah dibersihkan atau digosok? Perkara-perkara kecil seperti ini boleh menjadi sangat penting apabila pengumpul cuba menentukan sama ada sesuatu shilling patut diberi perhatian lebih lanjut. Mungkin anda pernah mendengar orang berkata, shilling lama saya berkilat, jadi mesti lebih mahal.
Tidak semestinya. Shilling yang sengaja digosok atau dibersihkan secara kasar boleh kehilangan rupa permukaan asalnya. Sebaliknya, shilling yang mempunyai permukaan asli dan berada dalam keadaan sangat baik mungkin lebih menarik kepada pengumpul. Sebab skim, jika anda menjumpai shilling lama, jangan terburu-buru menggilapnya menggunakan bahan pembersih rumah. Biarkan ia dalam keadaan asal sehingga anda tahu apa yang sebenarnya anda miliki. Sekarang mari kita kembali seketika ke tahun 1982. Untuk generasi yang melalui zaman tersebut, angka 1982 mungkin bukan sekadar nombor pada shilling. Ia boleh membawa kembali kenangan tentang kehidupan yang jauh berbeza daripada hari ini. Ketika itu, telefon bimbit belum berada di tangan semua orang. Pembelian harian lebih banyak menggunakan wang tunai. Duit shilling sentiasa bergerak dari satu tangan ke tangan yang lain. Bayangkan sekeping 10 sen yang berada dalam poket seorang pekerja pada waktu pagi, kemudian digunakan untuk membeli sesuatu, diberikan kepada peniaga, masuk ke dalam laci kedai, dan beberapa hari kemudian kembali digunakan oleh orang lain. Kita tidak tahu berapa ramai manusia yang mungkin pernah memegang sekeping shilling tertentu sebelum ia akhirnya sampai ke tangan anda. Skim nilai sejarah yang tidak boleh diukur hanya dengan angka. Tetapi sekarang persoalannya menjadi lebih menarik. Kalau shilling 10 sen 1982 biasa tidak semestinya bernilai tinggi, apakah yang perlu kita cari? Di sinilah kita masuk ke bahagian yang sering membuat pemilik shilling lama terlepas peluang. Kesilapan pengeluaran, variasi kecil, dan keadaan yang luar biasa. Dalam dunia shilling, kesilapan yang berlaku ketika proses mencetak boleh menghasilkan sesuatu yang tidak sepatutnya berada pada shilling biasa. Tetapi bukan semua tanda pelik merupakan kesilapan mint yang bernilai. Ada juga kerosakan yang berlaku selepas shilling meninggalkan kilang, contohnya akibat penggunaan, hentakan, geseran, atau penyimpanan yang tidak baik. Ini bermaksud kita perlu berhati-hati. Jika anda nampak sesuatu yang pelik pada shilling 10 sen 1982 anda, jangan terus anggap ia sebagai kesilapan yang jarang berlaku. Ambil masa untuk memerhatikannya. Bandingkan dengan shilling lain yang sama tahun jika anda memilikinya. Perhatikan kedudukan tulisan, bentuk angka, reka bentuk, tepi dan permukaan. Malah, satu perkara yang sangat menarik ialah sumber numismatik memang menyenaraikan kewujudan variasi bagi jenis 10 sen ini. Dan di sinilah ramai pemilik shilling biasa mungkin mula tertanya-tanya. Adakah shilling saya mempunyai sesuatu yang berbeza? Mungkin ya. Mungkin tidak. Tetapi satu-satunya cara untuk mengetahuinya ialah dengan memeriksa shilling tersebut dengan teliti. Jangan hanya melihatnya dengan mata kasar selama 2 saat kemudian memasukkannya semula ke dalam laci. Gunakan pencahayaan yang baik. Pegang shilling dengan berhati-hati. Perhatikan kedua-dua belah. Lihat bahagian tepi. Jangan cuba membengkokkan, mengikis, menggilap atau mengubah permukaannya. Dan yang paling penting, jangan terburu-buru membuat keputusan untuk menjual. Kerana kadang-kadang perkara yang kelihatan seperti kecacatan sebenarnya hanyalah kesan penggunaan selama puluhan tahun. Tetapi dalam keadaan tertentu, sesuatu yang benar-benar tidak biasa boleh menjadi sebab pengumpul mahu melihatnya dengan lebih dekat. Sekarang, ada satu lagi perkara yang mungkin membuat anda terkejut. Ramai orang apabila mendengar perkataan shilling bernilai tinggi, perkara pertama yang mereka fikir ialah tahun yang sangat lama. Mereka membayangkan shilling dari zaman sebelum merdeka, atau shilling yang dibuat daripada logam berharga. Tetapi dunia numismatik tidak semudah itu. Shilling yang kelihatan kecil, biasa dan pernah digunakan setiap hari juga boleh menjadi menarik apabila terdapat faktor tertentu yang membezakannya daripada shilling biasa. Jadi kalau anda mempunyai 10 sen tahun 1982, jangan terus buang hanya kerana nilainya pada muka shilling hanyalah 10 sen. Tetapi jangan juga terus percaya kepada sesiapa yang menjanjikan harga luar biasa tanpa melihat keadaan dan keaslian shilling tersebut. Kerana sebelum kita sampai kepada persoalan nilai, ada beberapa perkara lagi yang perlu kita periksa.
Dan salah satu daripadanya berkaitan dengan keadaan shilling yang mungkin sudah anda pegang sekarang. Adakah ia benar-benar berada dalam keadaan yang sangat baik? Atau sebenarnya ia sudah melalui puluhan tahun penggunaan? Perbezaan kecil itu boleh mengubah cara seorang pengumpul melihat shilling tersebut. Dan lebih menarik lagi, kita masih belum sampai kepada bahagian yang paling mengejutkan tentang angka nilai yang akan kita bincangkan dalam video ini. Jadi, kalau anda mempunyai shilling 10 sen tahun 1982 di rumah, jangan simpan semula dahulu. Letakkan ia di atas meja. Perhatikan kedua-dua belah. Dan teruskan menonton, kerana dalam bahagian seterusnya kita akan masuk lebih dalam kepada ciri yang perlu diperiksa, bagaimana keadaan shilling boleh mempengaruhi minat pengumpul, apakah jenis tanda yang patut membuat anda berhenti dan melihat dua kali, dan akhirnya kita akan sampai kepada persoalan yang paling ramai orang ingin tahu. Berapa sebenarnya nilai luar biasa yang menjadi fokus video ini? Jangan pergi mana-mana, kerana bahagian paling menarik masih belum bermula. Sekarang, sebelum kita teruskan, cuba ambil semula shilling 10 sen tahun 1982 yang anda mungkin sudah letakkan di atas meja tadi. Kali ini, jangan lihat sebagai duit kecil. Lihat sebagai satu objek yang telah melalui perjalanan lebih daripada 40 tahun. Perhatikan bahagian hadapannya. Kemudian terbalikkan perlahan-lahan dan lihat bahagian belakang. Adakah permukaannya masih mempunyai butiran yang jelas? Adakah terdapat calar yang dalam? Adakah terdapat kesan perubahan warna yang pelik? Dan bagaimana pula dengan bahagian tepinya? Semua perkara ini mungkin nampak kecil, tetapi bagi seorang pengumpul, keadaan fizikal adalah antara perkara yang paling penting. Bayangkan dua keping shilling mempunyai tahun yang sama. Kedua-duanya 10 sen Malaysia 1982. Pada pandangan pertama, kedua-duanya nampak sama. Tetapi satu telah digunakan selama bertahun-tahun sehingga permukaannya penuh dengan kesan geseran, manakala satu lagi mungkin disimpan dengan sangat baik dan masih mengekalkan banyak butiran asal. Adakah kedua-duanya akan mendapat perhatian yang sama daripada pengumpul? Tidak semestinya. Inilah sebabnya mengapa jangan menilai shilling hanya berdasarkan tahun yang tercetak di atasnya. Satu lagi perkara penting ialah tanda-tanda pembersihan. Kalau anda menemui shilling lama yang kusam, jangan terus fikir bahawa anda perlu menjadikannya berkilat. Ada pemilik yang menggunakan kain kasar, bahan pencuci atau bahan pengilat kerana menyangka shilling yang bersih akan kelihatan lebih mahal. Malangnya, tindakan seperti itu boleh mengurangkan daya tarikan numismatik shilling. Shilling lama mempunyai permukaan yang telah melalui perjalanan tersendiri. Bagi pengumpul, permukaan asal boleh menjadi sebahagian daripada karakter shilling tersebut. Jadi, kalau anda menemui shilling lama, lebih baik jangan buat sebarang eksperimen menggunakan bahan kimia atau pengilat. Simpan seperti yang anda jumpa. Sekarang mari kita bercakap tentang satu perkara yang sering membuat orang keliru, iaitu rare. Apabila seseorang berkata sesuatu shilling itu rare, apakah maksudnya? Rare tidak semestinya bermaksud tua. Rare juga tidak semestinya bermaksud setiap keping yang mempunyai tahun tertentu bernilai tinggi. Sesuatu shilling boleh menjadi menarik kerana hanya sebahagian kecil daripada pengeluaran mempunyai ciri tertentu. Ia mungkin melibatkan variasi, kesilapan pengeluaran yang benar-benar sah, keadaan luar biasa, atau permintaan daripada pengumpul yang sedang mencari spesimen tertentu. Sebab skim pemeriksaan sangat penting. Kalau anda nampak sesuatu yang ganjil, jangan terus cuba membaikinya. Jangan kikis. Jangan gosok. Jangan cuba mengubah bentuknya. Ambil gambar dengan pencahayaan yang baik dan simpan shilling tersebut dengan selamat. Dan kalau sesuatu ciri benar-benar kelihatan luar biasa, penilaian daripada pakar atau perkhidmatan penggredan yang sesuai boleh menjadi langkah yang lebih selamat daripada membuat kesimpulan sendiri. Sekarang kita sampai kepada satu lagi perkara yang sangat menarik. Pernahkah anda terfikir mengapa sesetengah shilling lama masih berada dalam keadaan yang sangat baik walaupun sudah berusia puluhan tahun? Jawapannya boleh jadi sangat mudah. Cara ia disimpan.
Ada shilling yang selama bertahun-tahun bergerak dari satu poket ke satu poket. Tetapi ada juga yang dimasukkan ke dalam tabung, kotak, sampul atau koleksi dan hampir tidak pernah disentuh. Perbezaan cara penyimpanan itu boleh menghasilkan keadaan fizikal yang sangat berbeza. Jadi kalau ibu bapa atau datuk nenek anda pernah menyimpan duit lama, jangan hanya periksa satu shilling. Lihat keseluruhan koleksi. Kadang-kadang orang menyimpan shilling bukan kerana mengetahui nilainya, tetapi hanya kerana ia mengingatkan mereka kepada satu zaman. Mungkin ada shilling yang disimpan selepas menerima baki daripada sebuah kedai lama. Mungkin ada yang dimasukkan ke dalam tabung anak-anak. Mungkin ada yang ditemukan ketika membersihkan rumah selepas bertahun-tahun. Dan apabila kita melihatnya semula hari ini, kita sedar bahawa wang kecil itu sebenarnya menjadi sebahagian daripada sejarah keluarga. Inilah yang menjadikan pengumpulan shilling begitu menarik. Anda bukan sekadar mengumpul logam. Anda mengumpul cerita. Tetapi sekarang kita kembali kepada soalan yang mungkin sudah bermain dalam fikiran anda sejak awal video. Kalau kita mempunyai 10 sen tahun 1982, berapakah nilainya? Jawapannya tidak boleh ditentukan hanya dengan melihat angka 1982. Nilai sebenar sesuatu shilling bergantung kepada banyak faktor. Keadaan, keaslian, variasi, kesilapan yang sah, permintaan pasaran dan bukti yang menyokong dakwaan tersebut semuanya penting. Dan di sinilah saya mahu mengingatkan anda sekali lagi supaya berhati-hati dengan tajuk atau dakwaan yang mengatakan semua shilling lama tertentu pasti bernilai ribuan atau puluhan ribu dolar. Dalam dunia shilling, angka yang besar memerlukan bukti yang besar juga. Jika seseorang mengatakan sebuah shilling bernilai sangat tinggi, tanyakan mengapa. Adakah ia spesimen yang luar biasa? Adakah terdapat kesilapan mint yang disahkan? Adakah keadaan shilling sangat istimewa? Adakah harga tersebut benar-benar datang daripada transaksi atau rekod yang boleh dipercayai? Atau sekadar angka yang diletakkan untuk menarik perhatian? Soalan-soalan seperti ini boleh membantu anda mengelakkan kesilapan. Namun, untuk video ini, kita sedang membincangkan satu senario nilai yang sangat luar biasa sebagai sebahagian daripada cerita dan bukan mengatakan bahawa setiap 10 sen tahun 1982 mempunyai harga tersebut. Dan sekarang saya mahu anda bayangkan situasi ini. Anda menemukan sekeping 10 sen tahun 1982 di dalam kotak lama. Anda hampir membuangnya kerana menyangka ia sudah tidak berguna. Tetapi kemudian anda melihat permukaannya. Ada sesuatu yang membuatkan anda berhenti. Anda membandingkannya dengan shilling 10 sen 1982 yang lain. Terdapat perbezaan yang menarik. Anda periksa sekali lagi. Kemudian sekali lagi. Dan pada ketika itu, shilling yang pada awalnya kelihatan seperti duit kecil biasa mula menjadi satu objek yang memerlukan penelitian. Skim mindset yang patut ada apabila memeriksa shilling lama. Bukan terus menganggapnya kaya. Bukan juga terus menganggapnya tidak bernilai. Tetapi periksa dahulu. Sekarang, jika anda masih mempunyai shilling ini, ada satu perkara terakhir yang saya mahu anda lakukan. Lihat tariknya. Pastikan benar-benar tertulis 1982. Kemudian lihat keseluruhan reka bentuknya. Pastikan ia bukan shilling tahun lain yang tersalah anda kenal pasti. Selepas itu, periksa keadaan permukaan dan bahagian tepinya. Jika shilling kelihatan sangat bersih kerana pernah digosok, jangan cuba membersihkannya lagi. Jika terdapat kesan yang kelihatan pelik, jangan cuba mengikisnya. Dan jika anda percaya ia mempunyai kesilapan pengeluaran yang sebenar, jangan menjualnya secara terburu-buru sebelum mendapatkan pendapat yang munasabah. Kerana perbezaan antara shilling biasa dan spesimen yang benar-benar menarik mungkin terletak pada satu butiran yang sangat kecil. Sekarang kita hampir sampai kepada penghujung. Dan inilah bahagian yang saya tahu ramai daripada anda sedang tunggu. Angka yang menjadi fokus cerita kita hari ini ialah 12,290. Ya, 12,290 dolar. Tetapi sekali lagi, jangan salah faham.
Angka ini bukan bermaksud setiap keping 10 sen Malaysia tahun 1982 yang anda jumpa di dalam laci bernilai 12,290. Shilling biasa tidak boleh dinilai dengan cara seperti itu. Angka tersebut harus dilihat sebagai nilai sasaran dalam senario spesimen yang sangat luar biasa dan mempunyai faktor istimewa yang menyokong penilaian tersebut. Dalam keadaan sebenar, pengesahan, keadaan, keaslian, variasi dan pasaran semasa tetap memainkan peranan yang sangat besar. Jadi kalau anda mempunyai 10 sen 1982, perkara paling penting bukanlah terus bertanya, boleh saya dapat 12,290? Soalan yang lebih baik ialah, adakah shilling saya mempunyai sesuatu yang membuatkannya berbeza? Skim persoalan sebenar. Mungkin shilling anda biasa. Dan itu tidak mengapa. Mungkin nilainya hanya kecil dari sudut pasaran. Tetapi ia tetap mempunyai nilai sejarah dan nostalgia. Atau mungkin, selepas pemeriksaan yang teliti, anda menemui sesuatu yang benar-benar menarik. Skim sebabnya shilling lama tidak patut dipandang sebelah mata. Satu keping 10 sen mungkin pernah dianggap terlalu kecil untuk disimpan. Tetapi selepas lebih 4 dekad, ia boleh menjadi satu kenangan, satu bahan koleksi, atau dalam kes yang benar-benar luar biasa, satu spesimen yang mendapat perhatian pengumpul. Jadi, selepas menonton video ini, pergi semula kepada kotak lama anda. Periksa laci. Lihat tabung lama. Tanya ibu bapa atau ahli keluarga jika mereka masih mempunyai koleksi duit shilling zaman dahulu. Dan kalau anda menjumpai 10 sen tahun 1982, jangan terus menjualnya hanya kerana seseorang mengatakan ia tidak bernilai. Periksa dahulu. Bandingkan dahulu. Dapatkan maklumat dahulu. Kerana kadang-kala, perkara yang kita anggap tidak penting selama puluhan tahun sebenarnya menyimpan cerita yang kita tidak pernah tahu. Dan sekarang saya ingin tahu daripada anda. Adakah anda masih mempunyai shilling 10 sen Malaysia tahun 1982? Kalau ada, jangan hanya beritahu saya ada. Cuba beritahu di ruangan komen keadaan shilling tersebut. Adakah ia masih cantik? Adakah ia sudah banyak calar? Atau adakah anda menemui sesuatu yang pelik pada permukaannya? Tulis di ruangan komen. Dan jangan lupa subscribe, kerana masih banyak lagi shilling lama Malaysia yang mempunyai sejarah, cerita dan misteri tersendiri untuk kita bongkar bersama. Mungkin selepas ini, shilling yang anda anggap paling tidak bernilai di rumah sebenarnya akan menjadi shilling yang paling membuat anda tertanya-tanya.